Kaum ibu ni nak ayat kata, yang paling mudah sekali masuk syurga, kaum ibulah. Kaum ibulah yang paling mudah sekali. Orang puan ni nak ayat kata Nabi royak 4 perkara je boleh masuk syurga. Ada 4 perkara masuk syurga orang tino. Ni kaum ibu nak ayat. Gapo nama tu Nabi royak dalam hadis? Iza sallatil mar'atu salataha. Orang tino bila dia jaga semaya 5 waktu dia tak tinggal, itu dia akan masuk syurga lagi akan datang. Yang kedua Nabi kata wasoma syahraha. Orang tino bila jaga puasa setahun sekali bulan Ramadan jangan tinggal, dia akan masuk syurga. Ni Nabi royak. Yang ketiga Nabi kata orang tino ni wahafazat farjaha. Orang tino yang mampu untuk jaga kemaluan dia. Ha ni nama dia royak buku zina ni. Orang tino mana berisut. Kemaluan dia tak pernah wi ke orang. Dia bui ke tok laki dia hak terima nikah dapat tok email tu je. Hak lain dia tak wi, dia tak wi, dia tak wi, dia tak wi. Ni nak ayat tu boleh masuk syurga ibu-ibu. Orang tino hak boleh jaga kemaluan dia. Orang jatuh minta dia tak wi. Orang nak masuk kosong dia tak wi. Dia wi ke tok laki dia seorang je. InsyaAllah orang tino ni masuk syurga. Hak ni ulama kata payah sekali ni. Payah ke apa? Payah nak jaga orang tino di hari ni. Kerana kebiasaan pakat duk gelenyar belakang. Pergi jalan situ, jalan sini, tidur situ, tidur sini. Jadi bebas telajak, akhir-akhir jeluh ke benda sakning lah. Apa panggil punah tubuh. Dia punah sekali, punah dua. Dia punah dua, punah tiga. Dia punah 100, punah 1000. Lama-lama orang panggil jabi. Dia jabi siap. Buh belakang. Wah, pau buruk. Bubuh. Nasi basi pun bubuh. Hani nak ayat kata. Kena jaga sekali Nabi ayat. Yang keempat Nabi kata orang tino boleh masuk syurga juga. Gapo? Wa ata'at zaujaha. Bini isteri orang tino yang selalu taat ke tok lelaki dia. Dia tak deraka dengan tok lelaki dia. Dia beralu dengan tok lelaki dia. Minta maaf dengan tok lelaki dia. Peluk tok lelaki dia. Layan tok lelaki dia. Ni orang tino masuk syurga. Ni 4 perkara ni. Ni 4 perkara ni apa cik-mocik nak ayat tu. Jaga 4 perkara ni. Ada 4 perkara ni siapa dia malam ni dijamin syurga. Kerana Nabi royak dalam hadis dia siap dah. Qila laha yaumal qiyamah. Hari akhirat esok malaikat mari royak ke dia. Hei makcik udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Min aibabin syi'ti. Hei makcik masuklah syurga. Pintu manakah di antara 8 pintu makcik nak masuk ke mana? Wi pilih. Tuhan wi orang tino pilih nak masuk syurga mana. Ni ada 4 perkara. Ingat molek, mudah je.